Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mula, kita baca doa dulu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min rahmatika ya arhamar rahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, duduk. Boleh tak minta tolong seorang pasangkan ni? Oh, ni besar sikit. Alamak. Siang lah Zikra nak. Boleh Zikra pinjam meja kamu Secara atas ni. Okay, so hari ni kita last belajar pasal Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Macam kelas sebelum ni ingat Ingat tak kelas sebelum ni belajar pasal apa? Khalifah apa? Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Al-Khaliq apa maksud dia Al-Khaliq? Al-Khaliq Maha Pencipta, Al-Musawwir Maha membentuk rupa-rupa. Okay, jadi sebelum kita mula, kita nyanyikan lagu Asmaul Husna, so semua boleh diri . Al-Malikul Qudus As-Salamul Mu'minul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwir Al-Qahharul Wahhabul Fattahul Alim Al-Qadirul Wasi'ul Hafidhur Rafi'ul Mu'izzul Muzilul Sami'ul Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurur Syakur Al-Aliyyul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasimul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Najibul Ba'isul Syahid Al-Qul Waqi Al-Qawiyul Mati Al-Waliyul Hamid Al-Musimudhi'ul Mu'id Al-Mukhil Munidul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid As-Samad Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Mu'akhirul Awwalul Akhir As-Sahirul Batinul Waliyul Tawwabul Muttaqimul Ghafurur Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Jami'ul Waliyul Mughniul Mani'ul Nafi'ul
Okey, terima kasih. Duduk. Lambat ni. Salam, Lian Azam. Siapa nama? Aikal. Mana Aikal? Sekejap Sekejap. Oh, terima kasih. Akan masuk sekejap Okey, terima kasih Aikal. Ambil dua sekali. Okey, jadi Ustaz simpulkan sikit apa yang kita belajar sebelum ni, which is Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Korang ada buku nota kan? Buku nota ada kan? Buku tulis. Okey, ini salin ya. Buku nota tu buku tulis lah, samalah. Okey, so nama-nama Allah yang kita belajar ni ada dua je lah. Which is yang pertama sekali adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Yang Maha Mencipta. Okey, jadi macam yang kelas sebelum ni kan Ustaz ada ceritakan pasal Al-Khaliq, which is Allah yang Maha Mencipta. Kalau kita tengok antara semua keajaiban yang ada dekat dunia ni adalah bukti bahawa Allah adalah Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Okey. Tetapi contoh yang kita paling boleh kaitkan dengan diri kita adalah penciptaan manusia. Okey. Penciptaan manusia. Okey, macam yang Ustaz dah mention sebelum ni, okey, dengan penciptaan manusia ni, Allah dah sebut ni bila lagi? Pasal macam mana manusia ni dilahirkan, macam mana? Sejak bila lagi? Sejak zaman Rasulullah lagi, okey, 1400 tahun dulu. Allah dah mention 1400 tahun dulu. Yang manusia ni dia mula daripada apa? Daripada setitis air mani, kemudian menjadi seketul daging dan kemudiannya dibalut tulang dan kemudian jadilah manusia. Itu bukti bahawa Allah ni Maha Mencipta. Sekejap Okey, pada zaman dulu, okey, tahun lebih kurang 1400 tahun dulu, semua teknologi moden ni tak ada lagi mikroskop ke apa-apa teknologi komputer pun tak ada kan. So bila 1000 tahun lepas tu barulah manusia tahu yang sebenarnya betul yang itulah cara manusia diciptakan dekat dalam rahim. Okey. Jadi itu bukti yang bahawa sebenarnya Allah dah beritahu kita lama dah, cuma sekarang kita baru discover benda ni. Okey. Okey, satu lagi. Allah Maha membentuk rupa. Okey,
Al-Musawwir. Okey, Maha membentuk rupa. Okey, apa contoh yang Ustaz dah bagi sebelum ni pasal bukti bahawa Allah ni Al-Musawwir? Apa dia? Apa dia? Serangga. Okey, serangga lagi. Lagi yang lain? Selain serangga apa lagi? Contoh yang menunjukkan Allah ni Al-Musawwir, dia Maha mereka bentuk. Apa dia? Danish. Bumi. Okey, bumi lain. Era apa? Galaksi. Alam sekitar. Okey, alam sekitar boleh juga. Okey, tapi sebenarnya bukti yang ada tu sebenarnya ada pada kita lah. Which is dengan penciptaan DNA. DNA. Okey, kamu tahu tak apa tu DNA? Apa dia? Apa DNA tu? Marina, apa dia? Apa DNA tu? Macam apa? Macam apa generasi? Identiti kita. Okey, betul Anas. Kita punya identiti. Okey, kalau kita zoom ini bukan kelas biologi tapi Ustaz nak cerita sikit Okey, kalau kita zoom badan kita ni sebenarnya dekat kulit kita ni dengan semua badan kita ni ada sel-sel yang kecil. Dia terbentuk daripada sel Dia terbentuk daripada sel-sel yang kecil. Sel. Okey, setiap satu sel ni ada dia punya mekanisme dekat dalam dia. Okey, dia macam benda hidup, macam kilang. Dekat dalam tu ada dia punya proses dia, ada dia punya kehidupan yang lain daripada kita lah. Okey. Dan dalam setiap nukleus ni, kita bagi nukleus dia punya sumber power dia. Dalam setiap nukleus ni ada yang kita panggil sebagai DNA. Okey, ada DNA. Itulah yang berbentuk kamu punya rupa macam sekarang ni. Okey, ikut mak ayah kamu. Okey, itu yang berbentuk kamu punya ciri-ciri macam rambut hitam, kan? Mata coklat, tinggi, rendah, semuanya dah tertulis dekat dalam DNA. Dan setiap orang ni berbeza sebab itulah kalau tengok memang sangat-sangat ajaib lah. That's why Allah Maha membentuk rupa dengan adanya bukti yang kita dapat tengok, which is penciptaan DNA. Okey. Ini selingan je. Okey. Siapa ingat tugas minggu lepas? Tugas hari Isnin ke Selasa Saya tak ingat. Hari Isnin. Karangan dengan gambar kan? Okey, Ustaz suruh tulis apa? 50 patah perkataan karangan tajuk Khalifah. Okey, nanti kamu hantar Ustaz nak check. Okey, sebelum tu saya nak bagi balik buku ni. Syarifah Nurul Najihah. Saya lagi. Okey. Nur Anissa Nadira. Anissa. Okey. Mikael. Itu Mikael kan? Kamu? Mikael. Okey. Muhammad Adam Alif.
Okay. Sofia Hana. Sofia Hana. Sofia, mana kasut Sofia? Nurda Lili. Nurda Lili. Okay. Amira Syahira. Okay. Sama. Nur Insyirah. Insyirah? Ha. Okay. Sama. Oh, pegangnya. Muhammad Khairul Aswad. Aswad. Okay. Amrina Rusyada. Amrina. Ada yang dah siap ke yang karangan tu? Sama. Nanti sekejap hantar nanti masa habis kelas nanti. Muhammad Daniel Rafikin. Okay. Ahmad Faiz. Ahmad Faiz. Okay, save. Kisha Kasrina. Kisha Kasrina. Okay. Sama. Aira Sorfina. Aira Sorfina. Okay, sama. Adna Kristina. Adna. Sama. Amni Batrisha. Amni. Okay. Sama. Hazikoh Eliana. Hazikoh Eliana. Ada yang tak hantar ke ni? Okay. Zikron. Kasih Kristina. Ada yang tak hantar ke buku ni? Ada yang tak hantar ke? Macam ada beberapa orang je tak hantar. Anas, kawan hantar tak Anas? Ada? Terlepas ni. Siapa tak hantar buku ni? Syadik mana Syadik? Buku ni buku. Betul? Tak hantar? Tak bawa? Nanti hantar Nanti hantar. Nanti esok kamu hantar. Okay. So untuk tugasan yang Ustaz bagi hari Isnin tu, yang ada dua tu, okay, ada beberapa orang yang submit ke Ustaz. So hari ni kita tengok sama-sama. Kita tengok sama-sama. Ya. Kita tunjuk semua orang. Ni kita apa? Kita appreciate lah orang yang hantar tugasan dia. Okay, jom kita tengok sama-sama gambar-gambar alam sekitar yang kamu hantar kat Ustaz. Ya. Dia tak hantar. Tak semua hantar. Alamak, dah ni pula. Okay. So ini tugasan yang hari Isnin dah. So ada beberapa orang je yang submit kat Ustaz. And ada juga yang dia submit tapi dia tak nama. So Ustaz tak tahu ni siapa punya. So harapnya korang boleh mengaku lah siapa punya ni.
Okey, pertama sekali gambar yang disubmit adalah daripada Insyira. Insyira. Boleh nak hantar satu boleh, dua boleh, tiga tak ada masalah. So ada 3 gambar ada gambar kucing. Lepas tu ada gambar view pantai ni kat mana ni? Insyirah kat Pangkor. Oh ya ke? Lepas tu ada gambar apa ni? Ni gambar apa? Buah petik. Kita ni Insyirah sangat-sangat cantik gambar yang kamu hantar ni. Okey, seterusnya siapa pula ni? Siapa pula seterusnya? Ni daripada ustaz tak tahu siapa nama ni. Siapa dia punya email dia apa? Okey, sebelum ustaz bacakan email dia, siapa mengaku siapa punya gambar ni? Zikran. Zikran punya gambar. Okey. Okey. Ustaz komen sikit gambar ni Ni gambar ni okey, tapi dia terlalu gelap. Ustaz tak nampak kat mana dia punya apa? Cahaya tu datang. Depan rumah ke? Depan rumah? Okey, boleh Okey, terima kasih Zikran. Apa? Depan masjid. Depan masjid. Masjid mana ni? Masjid mana? Oh, okey. Okey, so ni Zikran. Gambar dia cantik tapi dia punya lighting dia kurang sikit sebab dia punya apa? Suasana tu gelap sangat. Tapi terima kasih Zikran sebab hantar. Okey, seterusnya. Gambar daripada Kisha. Kisha Kasrina. Okey, Kisha Kasrina. Ni gambar ni ambil kat mana ni? Kat mana? Taman. Taman ni Temula bukan? Tahu. Okey, ustaz suka gambar ni Okey. Gambar ni dia betul-betul menggambarkan apa? Alam sekitar. Cuma macam gambar Zikran tadilah dia agak gelap sikit. So ni waktu maghrib lah. Jadi kalau boleh ambil gambar depan ni, ambil gambar yang cerah-cerah sikit lah Okey, ni daripada Kisha Kasrina. Okay, korang suka tak gambar ni? Cantik kan? Okay, gambar lepas ni kita tengoklah siapa. Daripada Aira. Daripada Aira. Gambar ni diambil masa balik sekolah ke macam mana? Waktu cuti. Ni bukan abang. Okey. Okey. So ni abang betul ke abang apa ni? Betul lah. Okey, baik. Okay, so gambar ni diambil masa cuti tapi yang ustaz tengok gambar ni dia menariknya ada 2. Ada 2 kehidupan kat sini Satu manusia, yang kedua pokok-pokok. Okey. So menarik. Ada yang nak komen ke gambar yang Aira bagi ni? Ada? Tak ada ni yang tak ada nak komen ni sebab tak hantar lah ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula gambar siapa. Ini gambar daripada Dalili. Dalili. Okey. So gambar yang diambil ni memang tepatlah dengan tema tu alam sekitar kan. Tengok ada gambar apa gunung-gunung. Ada pokok-pokok yang Dalili kan. Ni ambil kat mana ni? Tol mana ni? Nausa KL. Tol Gombak bukan? Okey, Tol Gombak. Okey. So gambar yang Dalili ambil ni cantik sebab dia betul-betul captured. Dia tangkap semua yang ada kat sini which is alam sekitar. Cuma itulah masa kamu bagi tu nampak macam blur-blur sikit gambar dia kan. Okey. Jadi seterusnya. Daripada Adna. Daripada Adna. Ni gambar ni ambil kat internet ke bukan?
Telefon mak. Kat Pulau Bangkok. Eh, kamu cuti sekali dengan dia ke? Lama dah. Okey. Okay, so antara semua gambar ni yang Ustaz paling suka sebab dia punya gambar dia cantik, ambil waktu sunset kan. Waktu sunset. So betul-betul nampaklah dia punya warna dia, dia punya view dia waktu sunset kan. So nampak cantik lah. Ustaz ingat kamu ambil ni dekat internet ke apa kan? Ni tangkap sendiri tangkap sendiri, okey. Okey. Tapi overall Ustaz sukalah gambar ni, okey. Suka gambar ni. Okey. Itu je yang hantar, okey, itu je yang hantar. Sofia dah hantar. Siapa yang hantar tapi dia tak keluar dekat ni? Kamu ada hantar? Sofia ada hantar tak? Sekejap Sebab Ustaz cek dekat dalam email ada ni je. Satu. Jangan buka lagi? Nampak tu? Itulah ada beberapa orang je yang hantar ni kan. Nampak tu? Okey, so tak apa, pemenang kita tak decide lagi pemenang tak decide lagi. Siapa yang tak hantar lagi tadi antara ramai ni? Tak apa, Ustaz yang decide nanti. Okey, yang tak hantar lagi ni hantar by esok Ustaz nak check dan kita akan evaluate semula siapa yang akan menjadi pemenang. Okey? Apa dia? Yang belum hantar je. Yang tak masuk. Dah hantar lagi sekali. Boleh. Okey. Siapa yang rasa kan gambar dia tadi macam tak okey kan, dia boleh hantar sekali lagi tak ada masalah. Okey. Boleh banyak sikit. Ustaz dah prepare hadiah dah untuk pemenang ni. Tak apa nanti Okey, siapa yang dah siap ni dah siap salin nota dah. Okey, tolong hantar dengan yang kerja karangan tu sekali. Hantar atas meja. Okey, tolong hantar sekali dengan karangan tu yang Ustaz dah bagi tu. Okey, sementara Ustaz tanda kamu punya ni buat ni muka surat 66 66. Ya, 66 je. Okey, so yang latihan My PDP tu tolong siapkan nanti esok saya nak check Okey, jadi kita buat sikit conclusion lah apa yang kita belajar hari ni Jadi berdasarkan apa yang kita tengok, apa yang kita belajar hari ni tentang nama-nama Allah which is ada dua, iaitu Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Okey, kena ingat bahawa Al-Khaliq itu adalah yang maha apa? Al-Khaliq maha mencipta. Okey. So antara contoh yang kita boleh tengok penciptaan manusia dengan wahyu yang diturunkan 1400 tahun dulu. Dan yang seterusnya adalah Al-Musawwir. Al-Musawwir yang maha membentuk
rupa. Okey. Jadi kalau soalan keluar masa exam nanti, kamu boleh tengok contoh yang kamu boleh ketengahkan adalah penciptaan DNA. Okey. Yang menunjukkan bahawa Allah Maha mereka bentuk. Okey, jadi sebelum kita habis kelas ni, ada apa-apa soalan? Okey, ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, gambar-gambar yang kamu kata nak hantar tu, tolong hantar sebelum esok Okey, tolong hantar sebelum esok. Kita akan, Ustaz akan nilai semula gambar tu. Boleh? Jumaat. Last Jumaat. Last Jumaat. Okey, nanti esok kita akan masuk topik baru. Okey, sebelum keluar tolong kemas kelas tolong kemas kelas dulu sebelum balik, tolong kemas. Tolong sapu sampah, buang sampah yang ada. Banyak sampah ni tolong kemas kelas dulu, kemas kelas. Pastikan tak ada sampah dekat bawah meja. Aira, ya Allah, banyak sampah Aira. Buat apa? Tu, tolong buang sampah yang ada. Tu buah meja tu banyak sampah gitu. Okey, pastikan tak ada sampah bawah meja. Saya tengok ada, tak boleh balik lagi. Sabar. Kemas kelas dulu. Kemas kelas sampai Ustaz puas hati dengan kamu punya keadaan kelas ni. Okey, tolong sapu sikit ni, banyak sampah ni depan ni. Okey, tolong kemaskan. Kenapa tu? Allahu Akbar. Macam mana boleh cabut ni? Tak boleh, biar lu. Okey, semua. Bangun. Okey, terima kasih semua. Okey, boleh balik.